Apa pacik-pacik je? Kau ni siapa? Aku Tok Niraku Pangga. Aku bomo kat sini. Bomo? Kau dah macam bapak beruk je kat sini. Dengan lilin-lilinnya binatang buas kat sini. Kau pun dengan contoh-contoh macam gelandangan. Bomo? Tapi tak apalah kan. Okey, kalau kau bomo, kau kena tolong aku. Aku nak perempuan ni. Tapi perempuan ni dah kahwin. Boleh tak kau tolong aku? Kau kan bomo? Okey, boleh. Kau ambil rambut daripada wanita tu, kau bagi kat Atok. Okey, Tok. Rambut ke bulu? Rabuk je lah. Oi perempuan, aku ni ketua keluarga kau. Kau kena dengar cakap aku. Rabuk lah. Awak ni kenapa? Asal kau tak buat hati. Kau tahu tak kau tu useless. Banyak susahkan aku, kau tahu tak? Perangai macam aku tak tahulah dengan anak gencet tu. Tambah perempuan macam kau ni, aku tak faham betul lah. Serabut betul lah aku. Sampai hati awak cakap macam tu. Kejamnya. Dia pun unlock le pintu kereta ni. Susahkan lagi. Aish, mana kau ni? Minta awal-awal kan senang. Tak payah 2-3 kali aku nak patah balik. Awak, tahun ni kita raya rumah mak saya. Lagi sekali ke? Dah 4 tahun tau dia tak balik rumah ibu. So? Tak salah pun kalau tahun ni kita raya rumah ibu. Tahun lepas ibu sakit pun kita tak jenguk. Anak kita tu pun dah teringin nak. Kami budak Gen Z, raya-raya bergaya, kesana kesini penuh ceria. Tak ada. Awak tu kena sedari sikit. Kereta yang kita pakai ni, rumah yang kita duduk tu, saya yang bayar tau. Awak tu tumpuan rezeki isteri awak je. Kalau tak ada maknanya kita hidup senang macam ni. So, awak kena ikut cakap saya. Tu pun susah ke? Lawak lah pula dia ni. Bukan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Lan. Ni mak nak tanya, kau balik tak tahun ni raya? Tak tahu nak cakap lah, Bu. Kalau ada rezeki kita orang balik ya. Oh, tak balik lah ni Hawau. Tak apalah lah abang Baik. Ibu pun jaga diri ya. Papa roja mak Hawau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak buat apa ni, Mak? Sampai berpolis-polis pokok ni. Alamak ni, tak ingatlah anak Mak tu. Dia bukan sayang Mak pun. Bini dia tu teruk. Anak dia lagi teruk. Oi, tak strong tu cakap belakang. Apa kamu cakap macam tu? Apapun, dia tetap nak mak. Kok kau yang iri? Asal sedih lah ni. Nilan dengan anak dia ni. Barang tugas aku nari ke? Sorry lah, tak boleh. Dia ni nak bomo family aku. Dah lah bang, kamu je lah ajak kau. Dan kau pergilah balik. Aku dah lupa bayar-bayar, nama kau pun hilang dari hati. Aku move on, hidup sendiri, tak perlu kau, aku happy. Aku dah lupa bayar-bayar, nama kau pun hilang dari hati. Aku move. Nangis pula. Aduh.
Tu. Apa kau nak? Kacau lah. Tu. Malam ni nak jumpa tu. Aduh, sedih pula perempuan ni. Kau dah dapat ke rambut? Dah tu. Bulu-bulu rambut semua saya dah dapat dah ni. Tapi entah apa benda tak kena. Aduh, perempuan ni lah. Pula. Malam-malam kita jumpa. Hai. Tok Niga. Wagwan. Macam mana wagwan? Kau ni tak habis-habis dengan bahasa kau ni. Kelantan please. Ngapokmu? Sini. Oh. Maaf Tok. Busuk Tok. Kau buat apa kat sini ya? Aku baru nak jumpa kau kat rumah. Takkan nak buat bomba kat rumah je. Saya nak pun keluar juga. Gimana? Mana-mana lah. Jalan-jalan. Bawa biawak-biawak dengan lilin-lilin ni. Kejadah kau ni. Okey, tak apalah. Aku datang sini ada ajab besar. Aku nak keluarga yang hari tu aku buat, aku nak merana. Habis-habis aku nak suruh kau buat. Boleh tu? Boleh. Tapi saya nak satu benda daripada kau. Satu benda lagi? Kau nak main bulu lagi ke tu? Bukan. Lepas tu? Kuali non-stick. Kepala otak dia nak main kuali pula. Kau nak bulu, kau nak kuali pula lepas ni. Tapi tu, boleh tu. Tapi, kau nak kuali ke stick tu? Awak ni dah kenapa? 3 hari dah. Pakaian saya, makanan saya awak tak jaga. Perap dalam kereta ni buat. Assalamualaikum. Mak dah mati. Bila nak balik? Malam ni nak ke Bumikan dah. Lantak kau lah. Mak, Lan minta maaf Mak. Kalau Lan balik awal sikit mesti Lan sempat jumpa Mak kan. Kau tak salah Lan. Kau siapa? Aku minta maaf sebab semua ni jadi atas sebab aku juga. Aku yang buat benda-benda ni. Awak, bangunlah. Nak berbuka dah ni. Tidur je dari pagi. Awak dekat rumah mak saya? Lah, tahun ni kan kita raya rumah mak awak. Mak ayah saya mana ada dah. Mak. Mak bukan dah mati ke Mak? Apa kau mengarut ni Lan? Mak kau ni hidup lagi. Itulah kau senja-senja tidur lagi. Kau yang bunuh family aku kan? Apa kau ni? Aku ni jiran mak kau lah. Kau kenapa? Tidur lagi maghrib. Kau mesti bomoh tu kan? Bajet je. Aku jiran mak kau. Hei! Tua-tua pun kencing. Wih! Pekat tu. Just for a while. Kini tiba hari bahagia yang dinanti semua.
Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahid. Oh, sabar. Ya. Maaf Zahid dah batin ya. Kau buat apa tu? Kita akan syuting. Wah. Ni budak candy. Selamatlah zaman persekolahan. Ku masih diakui memori waktu kecil, waktu yang gemilang. Untuk hari tak mahu Panggil. Kuning. Oh, dunia bila kita semua melangkah ke depan. Alangkah indahnya dunia bila kita semua akan bersama selamanya. So kita dah habis shoot dekat Raub kan. Macam mana experience? Alhamdulillah semua okey. Paling teruk pun tangan terbakar ni. Macam mana experience? Okay dia. Yang teruk tu aku punya Datuk. Oh yes. Bro, tak apa. Manggil okay. Macam mana experience? Oi, seram. Suram ah. Aku kena paling mercon tau. Membahayakan orang. Bahaya. Okey, tu kau. Setakat ni paling seram. Makcik Facebook dah muka kita orang dah famous kat sini. So aku dah viral lah kat sini. So it's a wrap.